Yo, what's up, guys? Welcome back to my channel YouTube Souza. Oh yeah, guys, kembali bersama Souza lagi. Ya. So guys, hari ni kita nak buat konten apa guys? Hari ni kita nak buat konten iaitu Souza merasa lah Souza nak buat konten review barang guys. Sebab apa? Sebab dah lama kita tak buat, kita buat kembali. So, barang apakah kita nak review untuk korang semua guys? Iaitu barang limited ya guys. Barang limited. So, barang apa? Stay tune. Sebelum kita ini start konten dan video kita ni, jangan lupa Souza minta korang semua minta like, share, comment and subscribe guys. So, yang dah subscribe terima kasih. And kalau nak buat next content pula, kau nak bagi cadangan, kau boleh komen dekat video ni guys. So, let's go, kita mulakan review barang. So guys, So guys, ini barang ni guys. So sebelum kita review ni, Souza nak cakap kau semua. Souza tak pakai mikrofon, so suara agak jelas tapi ada background suara luar. So, bisa sikit. So tak apa guys. Apa-apa kau enjoy lah untuk video kali ni ya. So inilah barang limited ni guys. Iaitu barang apa guys? Barang Choy X Retro Award. Choy collab dengan Retro Award 2025 guys. Syukur pun nampak hari ni. So kita akan review plastik dulu guys. So plastik depan dia macam ni desainnya. Kau boleh nampak. Ada tulis Choy dan tulisan dia berwarna hitam sini. Dia ada tulis Instagram. So kita nampak kunci Souza sekali nak review tu. Instagram Choy Official. So ada apa ni? Choy Official. So siapa-siapa nak baju ni boleh follow Instagram dan TikTok ni guys. Tapi ini limited. Kalau limited tak dapat dah kot. So belakang dia ada tulisan. Dia tulis apa ni? If you dislike, tak suka apa ni? Someone. Tak tahulah. Sebab Souza kuat English ya, minta maaf. Dislike the only. Tak suka seseorang, don't ikut to join you. Guys. Kau terjemah lah sendiri. Yeah. Let's go, kita review guys. So kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka guys. So Kutu Souza buka kacau sekali dia nak buka. Okay guys. Okay, nampak je ni. Sabar dulu, kita tak nak review habis lagi. Sekejap, tolak kat sini. So kita buka ni. Kita buka guys. Kita buka guys. Kita tunjuk depan dulu macam mana, baru kita tunjuk belakang. So depan dia gimana guys? Okay, dalam kiaan 1, 2, 3 guys. Nampak? Depan dia gini guys. Nampak? Uish, ada bulu-bulu kucing sikit. So depan dia ada Choy Motorsport guys. Sebelah dia ada Retro Award. Disebabkan apa? Adanya Choy Motorsport sebabkan collab guys. Sebab hari tu ada event Retro Award 2025. So Souza belilah guys. Souza beli dengan harga berapa masa tu? Sebab Souza join community dia dengan harga sekian lah, murah sikit lah. Siapa join community dia untuk affiliate, boleh harga murah guys. So dapat kan. Tapi kalau harga special untuk customer pun murah kan, tak lebih 100 ke. Tapi kalau beli dua lebih 100 lah. Tapi dia ada special offer masa tu. Tapi bukan yang ni lah, yang before punya motorsport yang baru ni kan. Kalau beli dua dia dapat satu free gift kan, baju. So tak apalah, itu lain cerita. Cerita lain pula. So kita tengok kat sini pula guys. Tengok atas ada tulis Choy Motorsport. Dia tulis apa? Nampak special edition size L guys. So kain dia, kau tengok kain dia. Ini special edition. Bawah dia adanya, nampak? Special engineer for you community.
special edition guys, Chow Motorsport. So made in Malaysia 2024. Oh, so dia punya Chow Motorsport starting dia daripada 2024 lah. Okay, faham. Sabar, kita tak nak tunjuk belakang dulu. Sebelum tu, cuba teka apa kereta di belakang dia. Dia logo kereta. Apa guys? Tak tahu. Jom kita tunjuk korang sama. So, inilah design belakang ni guys. Dengan KR 1, 2, 3 guys. Wah. Guys, kereta apa ni guys? Inilah design belakang dia guys. Sebelum Suzan review, cuba teka ini kereta apa? Dapat teka tahu? Kau komen ni guys. So Suzan tak akan beritahu, kau komen lah sedikit itu. So kita akan review belakang dia. Okay, kita first ke atas. Kita nampak kat sini ada tulisan Jepun. Tulisan apa ni guys? Cuba terjemahkan. Siapa yang pandai Jepun tu boleh terjemahkan. Bawah tulisan Jepun dulu kan, ada warna kelabu. Tulisan bawah retro guys, retro warna putih sini, dan havoc warna hitam dan line putih guys. Boleh nampak ini. Ini design dia macam ni. Ini bukan sulam guys, ini stiker dia punya ni. Dia bukan sulam guys. Kalau sulam mah sikit je rasa. So ni design kereta guys. Nampak? Kereta ni warna biru, ada line putih-putih tepi ni, ada tulis Chow, ada sport rim. Uish, lawa semat dah nampak ni. Sebelah pun ada tulis Chow apa ni? Chow Racing guys. Dan bawah pun ada tulisan Chow Racing warna putih guys. So nampak macam mana? Okey tak okey guys? So inilah design dia. Ini depan. Tengok. Dan ini belakang. So guys, Suzan akan pakai sekejap lagi. Tak ada. Suzan sudah pakai guys. Nampak? Hush. Tengok design dia macam mana. Baju berwarna hitam, t-shirt. Sebelah ada Retro Evoque. Dan sebelah ada Chow Motorsport guys. Maaf pula saya lagi kan. So ini dia punya design depan. Dan bawah ni macam biasa ada sulam. Tag guys, sulam tag. Dan belakang dia kereta guys. Sekejap. Tengok belakang ni. Tengok. Tulis Retro Evoque Chow Racing kereta. Kita dah apa? Tadi saya kau komen lah guys. Teka lah. Kita apa ni. So bawah ada tulisan pula ada Chow Racing. So macam mana guys? Sudah review kat kau semua. So kita dah sampailah penghujung video. So harap korang semua enjoy. And jumpa next content pula lah guys. Apa-apa pun siapa nak bagi idea untuk konten next content, kau boleh komen lah guys. So thank you so much yang menonton sampai habis. Jumpa next content. And ciao daripada Suzan.